Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallabri sekalian. Benarkah PRK Ikoning ini menjadi petunjuk betapa selepas PRU yang ke-16 nanti, Anwar Ibrahim, Pakatan Harapan dan DAP akan terus menguasai kerajaan? Prospek yang sangat-sangat menakutkan, tetapi kita kena bincangkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk panduan kita bersama. Kita intro dulu. Sebelum itu, saya tahu yang anak-anak papa pasti akan mencemuh video saya ini. Mereka akan kata, Papa Berry tak habis-habis nak ratip DAP. Tetapi itulah, mereka ini sebenarnya tuan-tuan dan sekalian, anak-anak papa ini bukannya bijak uno pun. Mereka ini tak sedar yang mereka ini dipergunakan. Mereka hanyalah bidak catur yang digunakan untuk menembusi pertahanan musuh dan mereka ini expendable. Mereka ini tidak diperlukan lagi, maka mereka akan dinyahkan macam itu saja tanpa sebarang belas kasihan. Jadi apa-apa pun saya rasa tak perlulah kita layan sangat mereka ini kan, kerana mereka ini pun tak tahu yang mereka dipergunakan dan mereka rasa macam aku kerajaan. Tetapi tak tahu yang sebenarnya mereka itu tak ada nilai pun kalau ikutkan. Tapi tak apalah, berkata cerita yang itu tuan-tuan dan sekalian, kita fokus kepada isu kita pada kali ini. PRK Ikoning pada kali ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian memang mengundang begitu banyak sekali analisis yang memang patut kita ambil satu persatu untuk dijadikan sebagai panduan kita sebenarnya. Dan dalam banyak-banyak analisis yang saya dengar tuan-tuan dan puan-puan, ada satu analisis ini yang saya kira memang sangat-sangat terperinci dan sangat-sangat padat yang telah dikeluarkan oleh mantan Ketua Penerangan UMNO iaitu saudara Isham Jadil. Di mana dalam analisis tersebut tuan-tuan dan puan-puan, Isham ada mengeluarkan satu ramalan beliau yang memang saya kira sangat-sangat menggusarkan sebenarnya. Sebelum itu, ulasan Isham ini memang sangat-sangat panjang, 10 minit panjangnya. Tetapi saya cadangkan anda untuk dengarkan ulasan Isham itu sampai habis dan seterusnya kita sama-sama bincang selepas ulasan itu berakhir. Kenapa? Kerana ini sangat-sangat penting. Jemput tonton. Seperti yang kita jangka, yang saya jangka semalam, maka parti kerajaan PHBN ni menang dalam PRK Ikoning ni. Ialah sebabnya mereka ada advantage, kelebihan dari segi sumber, kewangan dan sebagainya lah di situ. Biasanya PRK ni memang memberi kelebihan kepada parti kerajaan lah. Dan seperti yang kita jangka juga, kadar keluar mengundi di situ adalah 60%, 59% semalam saya tengok. Actually lagi a bit rendah daripada yang kita jangka. Kita jangka 60 ke 70%. Semalam 59 ke 60%. Maksudnya apa? Di situ ada 31,000 pengundi dan daripada 31,000 pengundi itu yang keluar dalam 18,000 tuan-tuan. PHBN dapat 11,000 dan PAS Perikatan Nasional dapat 6,000 dan PSM dapat 1,000. So total lebih kurang 18,000. Saya nak ulas satu benda, iaitu undi orang Melayu ni pergi mana. Sebab dekat situ calonnya adalah calon Melayu lawan calon Melayu. Dan saya dengar ustaz lawan ustaz. So orang Melayu ni mengundi siapa dekat situ. So kalau kita lihat dan kita selaraskan kadar keluar mengundi ni mengikut kaum di 59%, maka katakan di situ selaraskan untuk semua kaum lah. Daripada 18,000 itu, jumlah orang Melayu yang keluar mengundi adalah 10,000. 10,000 orang Melayu telah keluar mengundi di Ikoning semalam. So 10,000 ni pergi mana? Kita tengok PAS dapat 6,000 undi. So rata-rata pengundi atau orang yang mengundi PAS ni, saya ingat hampir semua ialah orang Melayu Islam lah. Saya tak rasa ada ramai orang bukan Melayu yang undi PAS atau Perikatan Nasional di situ. Ada lah, bukan tak ada, tapi kalau ada pun segelintir lah. Tapi kita boleh kata hampir semua lah, yang 6,000 ni adalah orang Melayu Islam. So kalau 6,000 yang undi yang PAS dapat ni adalah daripada undi Melayu, maka 10,000 pengundi Melayu yang keluar. So maksudnya PHBN dapat 4,000 undi Melayu. Tapi semalam mereka dapat total undi 11,000. So mana datang lagi 7,000? 7,000 inilah adalah datang daripada PHDAP lah. So saya tak rasa mereka boleh nafi yang kemenangan mereka semalam, PHBN punya kemenangan ni adalah disumbang besar oleh penyokong-penyokong DAP. So mereka menang sebab
7,000 penyokong DAP menyokong mereka. Mereka cuma dapat 4,000 undi Melayu. So, apakah conclusion ataupun kesimpulan yang kita boleh dapat dari ini? Kalau kita tengok dalam PRU yang lepas, masa arwah YB Isam bertanding di situ, beliau arwah telah dapat 9,000 undi dan kata-kata undi yang diberi kepada Barisan Nasional UMNO pada ketika itu, UMNO lawan DAP pada ketika itu adalah 9,000. Dan 9,000 ni adalah orang-orang Melayu lah, pengundi-pengundi Melayu di situ. So dulu mereka dapat 9,000 undi Melayu kat situ. Sekarang jumlah undi Melayu yang mereka dapat cuma 4,000. So hampir lebih, bukan hampir separuh, lebih daripada separuh daripada undi Melayu. Mereka telah hilang 5,000 daripada 9,000 undi Melayu telah hilang. So sebab itu saya kata dulu orang situ, orang UMNO original kat situ 9,000 undi UMNO. Tapi bila UMNO dah jadi Amdat Mantap, maka lebih daripada separuh 5,000 orang-orang Melayu tu sama ada undi orang lain atau mereka tidak keluar mengundi. 5,000 UMNO hilang dekat situ. Of course DAP top up 7,000, so mereka menang 11,000 undi dengan majoriti 5,000 semalam. Sebab itu sebelum ini Menteri Besar Perak target 18,000. Kenapa dia target 18,000? Sebabnya kerana dia assume yang dia boleh, pada saya nampak dia assume yang dia boleh dapat balik 9,000 pengundi Melayu yang dia dapat masa PRU dulu, top up dengan 6-7,000 daripada pengundi DAP ni, dapat dalam 16,000. Lepas tu tarik lagi pengundi Perikatan Nasional barangkali 2,000. Itu yang dia target 18,000. Tapi sebaliknya berlaku, iaitu pengundi dia sendiri lebih daripada separuh, 5,000 tu sama ada tak keluar undi Melayu ni atau tak undi dia semula. So nasib baik pada dia, DAP top up 7,000, dapatlah 11,000 undi. So jauh daripada target dia 18 tu dapat 11. Sebabnya dia tak mencapai target 18, cuma dapat 11,000 sebabnya 5,000 pengundi asal dia UMNO ORI ni tak undi dia pada kali ni. Sama ada tak keluar mengundi ataupun undi orang lain. Ini adalah satu yang signifikan. Apa implikasinya kepada kedudukan kursi-kursi ini menjelang PRU akan datang? Nanti saya ulas dalam video-video lain lah, dalam macam mana mereka nak bagi kursi. Satu lagi implikasi adalah begini, iaitu jika undi Melayu pecah macam semalam 4,000, 6,000, maka PH akan berkuasa. Anwar Ibrahim akan berkuasa pada PRU 16. Kalau keadaan sama berlaku di Air Kuning ini berlaku masa PRU 16, iaitu PH berjaya menggunakan Amdat Mantap untuk memecahkan undi Melayu, maka Anwar dengan DAP akan berkuasa dan membentuk kerajaan. So DAP akan menjadi parti terbesar semula di dalam kerajaan. Parti terbesar dalam parlimen ialah PAS, ada 42 kursi, tapi PAS bukan kerajaan. DAP dalam kerajaan, so kerajaan yang berkuasa. So parti terbesar dalam kerajaan adalah DAP dengan 40 kursi. So mereka effectively, walaupun Perdana Menterinya daripada PKR, tapi efektifnya akaun B dalam kerajaan itu dan ahli parlimen yang paling ramai di situ dikuasai oleh DAP. So kalau undi Melayu pecah, maka DAP lah akan berkuasa. Saya tak nampak macam mana politik Melayu ini boleh menjadi dominan semula. Kalau ini berlaku dalam PRU 16 atau seterusnya, iaitu undi Melayu pecah, DAP akan yang menjadi dominan, bukannya politik Melayu yang akan menjadi dominan. So effectively DAP berjayalah dengan strategi mereka menggunakan satu parti politik Melayu untuk memecahkan undi Melayu. So iktibarnya adalah apa? Iktibarnya adalah kalau kita nak kembalikan kekuatan politik Melayu, kita kena satu padukan orang Melayu, dan undi Melayu tidak boleh pecah. Kalau kita lihat undi orang bukan Melayu, dia tak pecah. Bukan Melayu ataupun yang bukan Melayu, pengundi bukan Melayu di Semenanjung ini, tak salah saya ada lebih kurang berapa, 30 lebih persen, 35-40% macam itu. Tapi undi mereka tidak pecah, so solid. Tapi kita pula 60% tapi berpecah macam semalam. So kita yang pecah-pecah walaupun majoriti tidak boleh melawan minoriti yang tidak pecah. So
kita tak boleh berpecah lah undi ni. Selagi ada pihak-pihak yang menggunakan pihak yang lain ataupun parti-parti politik untuk memecahkan undi orang Melayu, selagi itu parti politik ataupun dominasi politik di Malaysia ini susah untuk kita kembalikan kepada kuasa politik macam dululah, orang-orang Melayu, keseimbangan politik. Kalau politik majoriti ini tidak ada atau lemah, tuan-tuan, so itu yang berlaku ketidakseimbangan. Macam saya cakap semalam, kenapa saya cakap pasal benda ini, sebab politik berkenaan dengan isu-isu identiti ini juga bukan pasal perkauman. Ini adalah kerana ia adalah untuk keseimbangan. Sebab kalau majoriti itu tidak seimbang, maka keadaan ekonomi, keadaan sosial juga tidak seimbang. So negara kita susah untuk bergerak ke depan dan maju. So yang majoriti ini kena seimbang dan tidak boleh berpecah untuk kita majukan negara, untuk kita kembangkan ekonomi. Kalau majoriti itu tidak stabil, maka keadaan ekonomi pun tak stabil. Sebab itu benda ini penting, tuan-tuan. So next election, jangan pecah undi orang Melayu. Kita orang Melayu jangan berpecah belah lah. Kita kena bersatu padu, terutama dengan undi kita. Kalau siapa-siapa parti politik bagi gula-gula, ambil, itu tanggungjawab mereka lah. Kita bolehkan discuss about the ethics of gifting masa pilihan raya ni later, sama ada legal atau tidak. Tetapi kalau mereka bagi itu, tuan-tuan nak ambil, tuan ambil. Tapi undi, fikir betul-betul. Tidak semestinya kita ambil gift daripada mereka ke dan sebagainya. Kalau ada, mereka bagi gift lah. Tapi undi itu adalah untuk masa depan kita dan untuk kelangsungan politik negara kita, keseimbangan. Terima kasih. Daripada ulasan Isham itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bolehlah kita rangkumkan kepada 2 poin yang paling besar. Yang pertamanya ialah UMNO BN semakin kehilangan undi orang Melayu. Ini adalah berdasarkan kepada perkiraan Hisham yang mengambil kira jumlah mereka yang keluar mengundi dibahagi-bahagikan berdasarkan kepada peratusan demografik penduduk dekat ikonik tersebut. Seperti mana kita tahu, tuan-tuan dan sekalian, dekat ikonik ini pecahan kaumnya ialah 56% orang-orang Melayu dan bakinya 44% ialah orang-orang bukan Melayu. Dan kita juga tahu yang bilangan mereka yang keluar mengundi tidak mengambil kira undi-undi rosak ialah 18,227 orang. So, 18,227 orang ni didarabkan dengan 56%, kita akan dapat jumlah 10,200 orang Melayu yang turun mengundi secara asasnya lah. So sekarang ini, jumlah undi yang diperoleh oleh saudara Yusri, Cikgu Yusri iaitu Wakil Barisan Nasional ialah 11,065 undi. Manakala undi yang diberikan kepada Ustaz Muhaimin iaitu calon PAS Perikatan Nasional pula ialah sebanyak 6,056 undi. PSM ini kita boleh ambil kira lah kebanyakan yang mereka ialah orang-orang bukan Islam, terutamanya kaum India. Tak apa, abaikan yang tu. So sekarang ini, mengambil kira undi untuk Ustaz Muhaimin memang solid undi orang Melayu. Sebab PAS Perikatan Nasional ni memang disokong oleh orang Melayu. Memang sangat-sangat sedikit lah kalau ada pun orang-orang bukan Melayu yang mengundi PAS Perikatan Nasional. So, 6,000 undi Melayu pergi ke Ustaz Muhaimin. So, 10,200 orang Melayu telah mengundi tadi, tuan-tuan sekalian, ditolakkan dengan 6,000 lebih undi untuk Ustaz Muhaimin, menjadikan jumlah orang Melayu yang mengundi untuk Cikgu Yusri hanyalah 4,000 orang sahaja. So, kita bandingkan pula ketika PRU yang ke-15, arwah Isham Syahrudin, mantan Adun Ekuning yang meninggal itu, telah mendapat 9,088 undi. Dan kita yakini 9,000 undi ini memang undi orang-orang Melayu. Sebab kita semua tahulah kan, orang-orang bukan Melayu ini memang solid di belakang Pakatan Harapan sejak sekian lama. Jadi, mengambil kira PRU 15, Isham telah mendapat 9,088 undi. Cikgu Yusri, undi Melayu dia dapat 4,000 undi saja berdasarkan perfikiran tadi. Bermaksud, dalam PRK Ikonik pada kali ini, Cikgu Yusri, UMNO Barisan Nasional telah kehilangan sebanyak 5,000 undi orang-orang Melayu, tuan-tuan dan sekalian. Bukan satu jumlah yang sedikit. Bilangan undi yang dihilang lebih banyak berbanding dengan bilangan undi yang dia dapat. Itu dia, tuan-tuan dan puan, menunjukkan betapa UMNO Barisan Nasional ini semakin lama semakin ditolak oleh orang-orang Melayu secara dasarnya. Tetapi itu membawa kepada satu lagi analisis yang agak menakutkan. Iaitulah perpecahan undi orang Melayu ini memungkinkan DAP dan juga Pakatan Harapan
terus berkuasa selepas PRU yang ke-16. Sekarang ini anda perhatikan ya, undi untuk Cikgu Yusri ialah 11,000 undi. 4,000 lebih undi ialah orang-orang Melayu. So bakinya lebih kurang 7,000 undi itu datangnya dari orang-orang bukan Melayu, tuan-tuan dan sekalian, iaitu penyokong-penyokong Pakatan Harapan. Jadi anda lihat kat sini ya, 7,000 orang bukan Melayu ini solid mengundi Cikgu Yusri menyebabkan dia boleh menang. Pada ketika Cikgu Yusri hanya mendapat 4,000 undi saja. Tetapi oleh kerana undi Melayu itu berpecah dan 4,000 undi untuk Cikgu Yusri itu, orang Melayu itu tidak mengundi calon Perikatan Nasional contohnya kan. Maka itu telah menyebabkan Cikgu Yusri telah menang PRK pada ketika itu. Kita ambil satu contoh mudah satu tuan-tuan. Sekarang ini, katakanlah demografik ialah 60% orang Melayu dan juga 40% orang-orang bukan Melayu. Orang bukan Melayu ini solid menyokong satu parti. Tetapi undi untuk orang Melayu yang 60% itu telah berpecah dua. 30% pergi ke parti ini, 30% pergi ke parti itu. So, apa akan jadi? Yang 40% itu walaupun minoriti, mereka tetap menang. Yang Melayu walaupun majoriti 60%, tetapi oleh kerana undi mereka berpecah, maka itu menyebabkan mereka ini tak berjaya untuk menangi pilihan raya itu, tuan-tuan dan puan-puan. Dan inilah yang ditunjukkan dekat air kuning. Betapa undi Melayu itu berpecah. 6,000 pergi ke Ustaz Muhaimin, 4,000 pergi ke Cikgu Yusri, 7,000 orang bukan Melayu solid di belakang Cikgu Yusri, di belakang UMNO Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan Kerajaan Madani itu sendiri, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi kerana itulah kata-kata Hisham, perpecahan inilah yang akan mengakibatkan Pakatan Harapan DAP akan terus berkuasa selepas PRU yang ke-16. Dan anda kena ingat tahu, belum tentu lagi pada PRU yang ke-16 itu Pakatan Harapan memerlukan UMNO Barisan Nasional lagi. Saya rasa mereka tak perlukan dah. Sebab sekarang ini mereka tahu orang-orang Melayu dah solid di belakang mereka juga serta-sertanya. Dan juga of course orang bukan Melayu memang tak ada apalah. Memang akan mengundi Pakatan Harapan itu sendiri. Jadi ada kemungkinannya selepas ini UMNO dah tak diperlukan. Mereka akan campak keluar saja. Dan masa itu kata Hisham, kita memang tidak akan nampak bagaimanakah orang-orang Melayu akan kembali menjadi kuasa politik dominan dekat negara kita ini. Dan benda ini telah membawa saya kepada satu kesimpulan lain. Iaitulah PAS Perikatan Nasional kena buat sesuatu. PAS Perikatan Nasional tidak boleh nampak benda ini sebagai satu benda yang enteng dan mereka mestilah melakukan sesuatu yang drastik untuk memastikan undi orang Melayu itu solid di belakang mereka seperti mana undi orang bukan Melayu itu solid di belakang Pakatan Harapan. Dan cara yang saya fikirkan ialah kita dah tak boleh bergantung harap kepada kempen cara lama. Kempen untuk menangkut-nakutkan orang Melayu, undi BN dapat DAP dan sebagainya, ataupun orang kata apa, memainkan sentimen perkauman, memainkan sentimen yang Islam terancam ke apa-apa ke. Walaupun benda itu betul, tetapi tidak wajar dimainkan lagi dah. Sebab sekarang rakyat ini, dia memerlukan something else. Dia bukan nak sentimen, tetapi dia nak something else yang boleh menjaga bread and butter mereka. Yang ini saya telah ceritakan sini tahu sebab ianya akan jadi terlalu panjang. Jadi saya mungkin akan buat satu video untuk menceritakan tentang mengapakah strategi ini kena diubah. Mengapakah PAS Perikatan Nasional kena ubah pendekatan kempen mereka? Jika mereka mahu untuk memastikan yang orang-orang Melayu ini terutamanya untuk mengundi mereka pada pilihan raya yang akan datang. Tapi itulah, saya sekadar boleh keluarkan video tuan-tuan dan sekalian. Tetapi adakah PAS Perikatan Nasional terima video saya? Saya pun tak pasti, wallahualam bisawab. Tetapi kalau mereka betul-betul mahu menang, mereka kena terima pandangan ini sebesedikit kalau ikutkan. Tetapi itulah, apa yang telah dibincangkan oleh Hisham Jalil itu memang sangat-sangat menakutkan dan memanglah kita ini secara asasnya wajar mengambil iktibar tentang perkara ini. Kita kena lakukan sesuatu untuk pastikan yang Melayu ini walaupun majoriti tetapi tidak mahulah menjadi melukut di tepi gantang. Kita tak nak menang sorak tetapi kampung tergadai, tuan-tuan dan puan sekalian. Kita tak nak nanti tok nenek moyang kita akan bangkit dari kubur dan bertanyakan soalan ini kepada kita. Kenapa? Kerana kesilapan kita sendirilah yang menyebabkan orang-orang Melayu hilang kuasa, hilang taring di tanah tumpah darah sendiri. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?